Selamat pagi warga internet. Hari ini Cik Man nak menghalir ke selatan. Okey, nak ke Jasin. Tapi hari ini jam jalan. Apa sebab dan musababnya tak tahu. Apa di depan, ada kemalangan ada apa. Cuaca mendung. Okey, tak panas pagi ni. Arah-arah sampai kota mendung. Okey, jom layan perjalanan Cik Man kali ini ke Jasin, Melaka. 27.7. Ada kebakaran, tak tahu apa kemalangan dari sini. Menghalir ke lori terbakar ya. Jadi jalan jam tadi, lori terbakar. Okey, nampak tu lori terbakar. Muatan lori tu terbakar, tak tahu apa sepunjanya. Okey, akan ni. Persimpangan Jasin, 2 km lagi nak masuk ke persimpangan Jasin daripada Lebuh Raya Utara Selatan. Cuaca di sini nampak okey dah. Tadi hujan, lepas tu stop hujan sepanjang perjalanan, tapi sampai di Melaka ni cuaca agak okey lah, walaupun mendung di atas. Tutup. Wow, lawa masjid As-Sajidin. Jadi kita sambung perjalanan kita dekat MRSM Tun Gafar Baba Jasin sekarang.
Okey, ni sampai Pekan Jasin. Lebih kurang 40 tahun dulu sampai sini. Sekarang dah sampai Pekan Jasin. Ada cik Man tahu mana hala tuju ni, kita belasah je dulu. Wah, cantik Tenggolok . Memang jauh berbeza. Dulu dah 40 tahun dah datang ini. Sehingga nyalas. Okay, jalan ke Lubi. Oh, ingat lagi jalan ni, tapi memang dah berubah lah. Memang dah banyak perubahan ke sini. Tinggal lah sini tak lama lah, cuti sekolah datang sini. Jadi sekarang ni dah 40 tahun Cik Man nak datang balik tengok perubahan di Jalan Kampung Kelubi. Okay, memang banyak perubahan. Sekolah tu tadi masih ada. Dan inilah dia Jalan Kampung Kelubi. Dulu tak banyak rumah sekarang. Memang dulu tak banyak rumah. Belakang ni dulu sawah. Sekarang ni dah tanam sawit, nampak. Okey. Memang dah tak silap Cik Man duduk sana dulu . Ataupun sini tak silap, dia dulu tanah dia bawah dia. Okey, sini dia. Rumah sewa yang abang Cik Man duduk tu. Jadi memang ada banyak perubahan. Memang tak kenal pasti sangat lah. Ini jalan Kampung Kelubi. Ini nama dia Kampung Kelubi, Jasin, Melaka. Kenangan 40 tahun dulu. Sekarang ni badan masih sihat, kita datang tengok balik. Selagi kesihatan ada, kita jalan-jalan mengimbau kenangan lama. Nanti patah balik kita menghala ke Kemencih. Di Pekan Selendar sekarang kita patah balik dan roundabout ni masuk kiri. Okay.
masuk kiri kita ke Kemencih. Ini Pekan Selendar, tak besar mana pun lah. Bolehlah menampung untuk kehidupan penduduk sini. Satu masjid baru siap, baru nak dibina, masih Selendar. Pokok-pokok banyak. Orang cuaca hari ni pun nampak okey. Jadi jalan kampung ni memang idaman Cemal lah. Daripada jalan highway tak dapat tengok pemandangan yang cantik. Jadi kita sampai ke Kampung Jus. Di sini ada empangan lah. Kalau kita tengok pada maps, Google Map, sini ada empangan. Jadi kita tengok keindahan empangan Kampung Jus. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk bang? Tengok empangan tak boleh Oh okey okey. Okey. Okey okey. Jalan Batang Melaka boleh. Empangan tu tak boleh masuk Jadi, ada pengawal di situ, dia kata tak boleh masuk. Jadi benda akan masuk.
ada satu kesalahan yang dibuat, saman lah. Bangunan dia pun dah bangunan lama lah. Tapi banyak yang dah tutup lah. Tekan Batang Melaka. Dan ni juga sempadan Melaka Negeri Sembilan. Yang sekali juga ni dia sempadan Batang Melaka. Sempadan antara Negeri Melaka dengan Negeri Sembilan. Kan sekarang ni kita dah masuk di Negeri Sembilan. Bukit cantik. Dan kita akan ke kiri, ke Gemencih. Dah dekat dengan Pekan Gemencih. Jalan ni memang lurus. Dia boleh lock handle lah ni, tak ada masalah. Gemencih lagi 2 km. Gemencih jadi kita nak ikut Tampin ataupun Gemas. Kan kita ikut Tampin. Mana kita menghala ke kiri. Bukan Gemencih ni besar juga, boleh lah. Dia luas juga lah. Okay, kita hala ke Tampin. Kalau ke kanan ke Gemas. Ni first time Cik Man sampai Gemencih ni sebenarnya. Jadi kita hala ke Tampin lah. Sana mungkin jalan tak pasti jalan tu boleh sampai ke Kuala Pilah. Dengan cuaca pun agak mendung sekarang. Jadi kita ambil mana yang dekat jalan hala balik. Nyet itu banyak mesti nyet ya. Jalan ni kira berbukit. Jadi banyak selekor-selekor dan juga pemandangan yang cantik. Juga termasuk mesti nyet banyak sini ya.
Okey, dah dekat dengan Tampin daripada jadi ke Menceh kita melalui jalan Tampin. Jadi sini banyaklah gunung-gunung Banjaran Titiwangsa. Pemandangan di sini memang cantik. Dah nampak ada tu Gunung Tampin ada memancar di situ. Okay, ni pemandangan dekat Gunung Tampin. Dan kita akan balik ke Kelang. Okey, sekian daripada Cik Man TV kali ini. Perjalanan daripada Jasin kita masuk ke Menceh, kemudian ke Tampin ikut jalan dalam. Okey, kalau anda suka, like, subscribe video ini dan jangan lupa tonton video Cik Man seterusnya. Kemana Cik Man akan pergi kali ini, kemana Cik Man akan pergi selepas ini. Sekian, terima kasih.